Oh, set. Wih, haruan. Angkat sama sampah ni. Cukup buang kat layak. Bila nak mancing tu dia macam susah. Mantap. Alhamdulillah aku dah buang lah sikit. 3 botol tak dapat capai tempat yang aku duduk kat sana. Tapi itulah keruh. Banyak keruh. Ni pun aku duduk tempat yang ketiga ni. Cari tempat yang ketiga. Ni kira okey lah sikit, tak keruh. Boleh lah setakat nak mancing tu kan. Tempat ni tak boleh keruh. Oh, terlepas. Oh, set. Wih, haruan. Terkejut aku. Haruan. Aku nak review. Okey. Haruan yang pertama. Alhamdulillah, cantik mat. Buat belah cantik ni. Cik. Sekejap aku nak buka. Bismillah. Okey. Mantap haruan pertama. Tadi aku nak cek umpan ni sekarang. Lekat haruan mat. Sekarang pukul 10. So aku nak ni orang kata trik kedua lah. Aku main keruh aja. Itu ya dah ni. Ni keruh. Aku try lah, tawakal lah. Ada. Terus. Ikan tarik. Yes. Alhamdulillah. Puyuh pertama. Mantap. Akhirnya. Okey. Bukan mata dia. RM7. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berikan aku merasakan Allah. Hanya nak makan lagi ya. Start. Yes, right, puyuh kedua. Mantap. Puyuh kedua. Tajam puyuh mbok. Kena tangan berbirak-birak. Sekarang pukul 11.51. Tak apa, aku cuba lagi sampai pukul 1. Tak kena. Terlepas. Okey, start. Alhamdulillah. Ketiga. Besar ni. Ini besar sikit. Allah. Mantap. Ini besar sikit. Puyuh ni pegang tang sini.
kepit kuat. Dia tak menumpuk lah. Yang ni besar sikit. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Hujan ni. Alhamdulillah aku dapat juga 3 ekor ni. Campak yang itu haruan cakap. Tengok oh. Gelap dah. Nak hujan dah. Sekarang ni kan cuaca tak menentu. Sekarang ni musim hujan. So aku tak dapat nak teruskan buat video. Hasil aku buat balik lah untuk buat aku je. Untuk member aku tak dapat. Yang mana sudah tengok video aku, jangan lupa like, share, komen dan subscribe di bawah. Okay. Jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.